songkok Styton tu, bila satu customer masuk di kedai tu tanya songkok apa yang Tun Mahathir pakai. So bila dia tanya macam tu, saya tunjuk songkok yang biasalah. Dia tengok tu, dia kata songkok macam ni di Kuala Lumpur, kita dapat di Kuala Lumpur juga. So dari situlah saya mula-mulanya saya buat sedikit R&D. Songkok tu saya ubah sesuai sikit. Daripada berat, asal berat dia keringan. Daripada tak boleh lipat, saya lipat, dia boleh lipat. Dan jahitan dia kasar, saya buat dia halus. Lepas tu itu yang boleh terciptanya songkok Styton tu. Pengalaman saya semasa mereka dulu, kerana bandingkan sekarang ni jauh beza lah. Dulu masa time mereka dulu pergi sekolah pun bapak bekalkan duit sekolah pun dengan 10 sen, 20 sen. Tapi sekarang ni dalam mereka ni saya anak saya tu sebagai dengan duit sekolah RM2. Itulah perbezaannya. Harapan dan pesanan saya kepada seluruh rakyat Malaysia, tak kira lah apa agama, apa bangsa. Jadi saya berharap kepada semualah rakyat Malaysia, kita bersatu, teguh, bercerai kita roboh. Apa ni, kita nak minta satu hari ni biarlah Malaysia sebuah negara yang maju.